5 minit lagi. Ayat tu lah korang jangan percaya bila keluar daripada mulut kawan-kawan korang. On the way ni, 5 minit lagi sampai. Kau janganlah percaya. Silat-silat kau layan cerita orang kaya tersembunyi, boleh habis sampai 80 episod. Sampai siap aku tolong jiran sebelah lagi lap kereta dia. Perjalanan aku kali ni memang jauh sikit lah, keluar daripada Johor Bahru. Korang tahu-tahu je lah, Tos Kuda sampai Tos Senai, kadang-kadang dia punya jam kita tak dapat agak. Jeng. Selepas 1 jam aku menunggu, akhirnya sampai juga kawan aku. Ini biasa, lain tak bukan ni, confirm malam tadi tidur lewat ni. Kau tengok tu, buka-buka je pintu, kau tengok muka. Dah lain macam dah, confirm kurang tidur ni. Dia ni gila sikit. Biasanya tiap-tiap malam tu, dia ngedit video, kurang-kurang sampai 2-3 video tau. Sebab tu dia tidur lewat. Sebab malam senang dapat idea tau. Tenang je, sunyi je pada waktu malam. Sebab tu lah kebanyakan orang buat video ni, dia suka edit pada waktu malam. Termasuklah aku ni. Contoh macam video kau tengok ni, sekarang ni aku edit pukul 1.45 pagi. Tapi nak dipendekkan cerita, bukan dia je selalu sidai aku. Aku pun selalu sidai dia. 2 kali 5, 35, aku pun sama. Agak-agak korang ada tak kawan yang suka sidai? Kalau ada kan kawan kau yang suka sidai korang, macam kita diorang ni, kau tag nama dia dekat komen tu. Sedar tak sedar, membebel je daripada tadi, aku dah sampai dah highway Kempas. Tujuan aku hari ni, aku nak pergi Sempang Renggam. Bateriku simpang Renggam. Kalau korang perasan, seminggu sekali aku akan up pasal bateriku dekat akaun aku. Sebab bateriku dah bagi aku satu tanggungjawab yang besar untuk bagi tahu korang kat mana lokasi-lokasi bateriku yang ada. Terutama sekali lokasi-lokasi yang jarang orang tahu. Dan juga servis apa yang bateriku sediakan. Nama bateriku ni dah terkenal lah dekat satu Malaysia, termasuklah Sabah dengan Sarawak. Kalau tak silap aku, dia start daripada 2014 sehinggalah sekarang dah 2026. Semakin hari semakin berkembang. Pada ratusan cawangan pit stop, lebih 1,600 juruteknik dan lebih 700 rakan niaga. Dan dia telah mengendalikan ratusan ribu tempahan dekat seluruh Malaysia. Wow, mantap kali. Dan bateriku.com juga telah mengembangkan operasi dia sampai ke Indonesia. Konsep bateriku.com simple je. Konsep dia, kami datang kepada anda. Lepas tempuh hujan panas, akhirnya sampai juga aku dekat bateriku Sempang Renggam. Tapi ni nak kira aku datang lambat juga, tapi tak apalah, yang penting kerja jalan. Ni kau tengok sembot dia warna hijau ni. Lagi jauh dah nampak dah. Ini kalau orang Sempang Renggam pun tak perasan, aku pun tak tahu lah. Selain daripada tukar bateri kereta, bateriku Sempang Renggam ada buat servis lain. Dia ada buat servis roadside assistant. Tukar tayar pancit, guna tayar spare korang. Top up minyak tepi jalan. In case tiba-tiba kereta korang habis minyak kat tepi jalan, dia boleh tolong hantarkan. Benda nak jadi ni kita tak duga. Kadang-kadang kita ni terlalai juga. Lagi satu, jam starter pun dia ada buat juga. Tapi aku rasa kan, kalau korang tak nak tersidai kat tepi jalan, apa kata kau cek kesihatan bateri korang. Sebab apa, kalau kau datang dekat bateriku Sempang Renggam ni, kalau minta tolong dia orang cek, dia akan cek secara percuma tau, tak payah bayar. Dekat sini ada juga buat servis cas bateri korang yang dah habis, serendah RM10 aja. Kau bawa aje bateri korang kat sini, nanti dia orang akan caskan. Yang ni bateri daripada keluaran bateriku.com, bateri Astra. Harga dia memang sangat berpatutan. Ramai dah guna bateri ni sekarang. Kau tengok kotak-kotak yang ada dekat sini ni, berapa ramai sekarang dah gunakan bateri Astra ni sekarang. Aku tak tahu kalau korang perasan ke tak perasan, bateriku.com ni bukan sekadar jual bateri kereta je. Dia ada siap dengan jual bateri motor sekali. Bateri motor daripada JGR. JGR ni pun nama dia tak asing daripada dunia motorsport. Pasal si Showman ni boleh duduk diam-diam dekat sini, santai habis kawan. Ni mesti kes baru lepas habis makan ni. Siapa-siapa yang tak tahu lokasi bateriku Sempang Renggam tu, sini aku beritahu korang. Pada yang tahu senang lah, pada yang tak tahu tu memang susah. Jom aku tunjukkan. Kalau kau nampak ni tapi light Sempang 3 Sempang Renggam tau. Yang sebelah sana tu pergi ke Keluang, sana daripada Johor Bahru, lepas tu sana pergi Yomping. Lepas tu dekat sebelah tapi light ni kau nampak pasal raya Target. Dia ada sebaris je sebelah situ. Kau nampak warna hijau, dekat situ bateriku.com. Apa-apa pun orang Sempang Renggam, kalau kau nak cek kesihatan bateri korang, kau datang je bateriku Sempang Renggam ni. Kalau kau datang cek kat sini, cek percuma je, tak payah bayar. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.